kenapa masuk cinta kat sini. Sebab cinta ni perkara yang berkaitan dengan hati. Maksud kita jatuh cinta. Kata ada benda yang kita tak boleh nak kawal. Kan? Tapi, apa batas dia? Orang salah faham. Orang ingat cinta-cinta ni kena bersentuhan, kena berciuman. Itu adalah konsep of love. Di barat, bagi mereka, I love you, kena cium, kena peluk, kena couple. Tak semestinya. Cinta ni adalah perasaan kasih, sayang, cinta, menyukai dan menyayangi seseorang tu. Perasaan tu kan. Perasaan mild, perasaan cenderung menyukai seseorang tu. So tak ada masalah bercinta pada konsep cinta perasaan tu. Tak ada masalah. Tapi isunya adalah tak ada fasa mengenal yang mencukupi. Dia tak cukup betul-betul kenal terus kahwin. Sebab tu ulama dalam fiqah, kitab fiqah berpesan tunang ni dia adalah 2 tahun. Tu yang sebenarnya cukup untuk dia betul-betul mengenal luar dalam sebab dia nak kahwin selama-lamanya. Tapi dia tak tahu, mungkin ada habit-habit yang awal-awal kenal okey. Kan? Tapi sebenarnya lepas kahwin baru tahu sifat dia macam mana, baru tahu dia akhlak, baru tahu kawan-kawan dia macam mana. Kadang tu bila kita, yelah orang-orang yang couple ni kadang tahu yang baik-baik je. Yelah. Sebab dia akan tunjukkan yang baik je depan pasangan orang yang dia suka. Di sebaliknya yang tak baik tu dia tak tahu. So kena ada fasa. Dan fasa tu bukan kenal dekat WhatsApp macam tu je. Dia kena kenal 2 tahun tu kena apa? Kena kenal family dia. Siapa mak ayah dia. Siapa saudara mara dia. Siapa adik-beradik dia. Siapa kawan-kawan dia. Siapa kawan baik dia. Siapa rakan sekerja dia. Everything about orang sekeliling dia pun kita kena kenal. Bukan diri dia saja. Sebab benda tu yang kita faham. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu adalah kawan. Dia adalah cerminan agama diri dia. So kalau kita tengok kawan-kawan dia, mencerminkan siapa dia. Jadi dia adalah dibentuk dengan persekitaran kawan-kawan dia. So dengan itu kita boleh lebih kenal pasangan. Sebab tu ada beberapa pesanan-pesanan para ulama' nak mencari jodoh ni. Ada cara dia, ada tips dia, ada adab-adab dia.